Pernah tak kita fikir apa jadi bila ada satu dakwaan ancaman yang besar tapi sistem perundangan kita macam tak bertindak? Nah, dalam kupasan kali ini kita akan tengok macam mana satu keputusan mahkamah yang nampaknya kecil sebenarnya jadi pencetus kepada satu amaran awam yang cukup luar biasa. Satu amaran yang dibentangkan sebagai mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan kemanusiaan. Okey, untuk kita faham betapa seriusnya isu ni, kita kena mulakan dengan petikan ni. Petikan ni jadi teras kepada keseluruhan notis kecemasan yang kita akan bincangkan. Menurut dokumen kes, ini bukan sekadar ayat-ayat biasa. Ini adalah satu amaran tentang masa depan yang boleh mengubah definisi kita sebagai seorang manusia. Semuanya bermula di Mahkamah Tinggi Malaysia. Ada satu permohonan undang-undang dibuat, namanya Semakan Kehakiman. Senang cerita, ini macam satu permintaan kepada mahkamah untuk periksa sama ada tindakan kerajaan itu sah ataupun tidak. Dan inilah langkah pertama dalam satu rantaian peristiwa yang tak dijangka. Okey, apa yang anda tengok ni bukan sekadar helaian kertas biasa. Ini bukti rasmi. Bukti yang menunjukkan isu ni telah pun dibawa ke pengetahuan sistem kehakiman negara. Tujuannya satu, nak dapatkan perbicaraan penuh. Satu peluang untuk bincangkan semua dakwaan ni secara terbuka dalam mahkamah. Tapi, ceritanya tak jadi macam tu. Proses ni nampak macam simple kan? Tapi langkah ketiga tu, itu kuncinya. Bila mahkamah tak keluarkan perintah untuk bicara, ia bukan setakat penangguhan biasa. Dalam naratif kes ni, ia jadi satu fakta yang sangat penting. Macam satu bukti yang direkodkan yang menunjukkan sistem kehakiman dah dimaklumkan tapi memilih untuk tidak teruskan. Jadi, dari sini, kita akan tengok macam mana keadaan ni membawa kepada satu titik perubahan yang sangat kritikal bagi pihak yang membuat permohonan ni. Apa yang dibentangkan ialah penolakan mahkamah tu bukan sekadar satu kegagalan undang-undang biasa. Tak, ia dilihat sebagai detik yang mengubah keseluruhan pendekatan mereka. Ia bukan jalan mati, tapi satu persimpangan yang memaksa satu pilihan besar untuk dibuat. Ini mewujudkan satu dilema yang sangat strategik. Nak terus tunggu mahkamah yang nampaknya tak bertindak atau nak ambil maklumat ni dan terus maklumkan kepada orang ramai. Sebab mereka rasa itu adalah tanggungjawab mereka di bawah undang-undang. Dan dalam dilema ni, mereka pilih satu jalan yang agak luar biasa. Mereka keluarkan satu dokumen yang dipanggil Notice Statutory 2.0 atau SN 2.0. Satu langkah yang terus membawa isu ni keluar dari Dewan Mahkamah, terus kepada kita, orang ramai. SN 2.0 ni bukan sekadar kenyataan media biasa tau. Ia dibingkaikan sebagai satu amaran undang-undang yang sangat serius, ditujukan kepada semua warga negara Malaysia dan dakwaannya memang cukup berat. Satu jenayah terhadap kemanusiaan sedang berlaku. Jadi, apa sebenarnya isi kandungan notis ni? Ia merangkumi pelbagai isu besar, daripada ancaman teknologi macam transhumanism yang dikatakan nak ubah definisi manusia sampailah kepada dakwaan keruntuhan sepenuhnya sistem perundangan dan perlembagaan negara. Tapi, persoalannya, boleh ke mereka buat macam ni? Boleh ke pintas mahkamah? Notis ni mendakwa, ya, boleh. Dan justifikasinya datang daripada kanun keseksaan sendiri, iaitu Akta Utama yang mentakrifkan jenayah di Malaysia. Hujah utama mereka bersandarkan pada seksyen ini. Mereka berpendapat yang agenda transhumanis yang didakwa itu adalah satu ancaman yang sangat serius kepada keselamatan awam. Jadi, mengikut tafsiran mereka, memberi amaran kepada orang ramai ini bukan lagi satu pilihan, tapi satu kewajipan di bawah undang-undang. Dan ini bukan main-main tau, bukan sekadar teori. Undang-undang yang dipetik ni menuntut tindakan. Ia cakap dengan jelas sesiapa yang tahu tentang perbuatan pengganas tapi tak bertindak, dia boleh dianggap bersubahat. Jadi mesejnya sangat jelas. Dalam naratif ini, kegagalan untuk bertindak itu sendiri adalah satu jenayah. Jom kita tengok dengan lebih dekat hujah keseluruhan yang cuba menghubungkan semua elemen ni. Rajah ni mungkin nampak agak kompleks, tapi inilah inti parti hujah mereka. Ia cuba menyambungkan titik-titik antara agenda global, contohnya macam Forum Ekonomi Dunia, dengan apa yang mereka dakwa sebagai keruntuhan legitimasi keempat-empat badan utama kerajaan di Malaysia. Kalau kita nak ringkaskan hujah mereka ni macam kesan domino. Mula-mula, teknologi ubah definisi manusia. Bila definisi manusia berubah, semua undang-undang yang melindungi manusia semula jadi akan runtuh. Dan bila undang-undang asas negara runtuh, maka keseluruhan negara akan turut runtuh. Ini membawa kita kepada poin terakhir. Kenapa mereka berhujah yang pendedahan terus kepada awam menjadi satu-satunya pilihan yang tinggal? Kenapa perlu tergesa-gesa? Sebabnya mereka percaya ancaman ni macam satu perlumbaan melawan masa.
Kalau tunggu lagi proses undang-undang yang mungkin perlahan, risikonya ialah membiarkan ancaman tu jadi sesuatu yang dah tak boleh diundur balik. Dan pada waktu tu, menurut mereka, semuanya dah terlambat. Jadi, kita berbalik kepada soalan asal. Di manakah sebenarnya garisan antara prosedur undang-undang dengan apa yang dianggap sebagai tanggungjawab moral untuk memberi amaran kepada orang ramai? Kalau kita berdepan dengan satu ancaman yang dianggap luar biasa, adakah tindakan yang luar biasa juga dibenarkan? Itulah persoalan besar yang ditinggalkan oleh cerita ini untuk kita semua fikirkan. Teks ini menegaskan bahawa apabila mahkamah tidak memberikan perintah untuk bicara penuh, penolakan itu kini menjadi fakta rasmi yang penting dalam rekod kes. Permohonan dan bukti-bukti awal telah dibawa ke hadapan mahkamah. Tapi ruang perbahasan ditutup. Tepat, ruang untuk perbicaraan penuh tidak dibuka. Naratif ini berhujah bahawa ini adalah bukti nyata hakim tersebut telah mengkhianati ikrar sumpah jawatannya di bawah perkara 124 dan jadual ke-6. Suka saya tekankan untuk pendengar kita hanya menyampaikan dakwaan sumber ini secara objektif. Tapi dari sudut pandang pemohon, penolakan itu adalah isyarat sistem kehakiman didakwa gagal berfungsi. Itu bawa kita kepada satu dilema strategi yang sangat menarik. Bila pintu sistem kehakiman didakwa dah tertutup, pemohon berada di satu persimpangan jalan yang kritikal. Kalau anda di posisi mereka, bawa isu yang anda percaya libatkan kelangsungan hidup manusia, tapi tak dapat lampu hijau dari mahkamah, apa langkah seterusnya? Betul, itu persoalan besarnya. Adakah mereka perlu terus bersabar, tunggu perintah tambahan mahkamah untuk beri amaran kepada masyarakat di bawah Seksyen 130B21, atau adakah mereka perlu bertindak sekarang? Dan jawapan yang mereka pilih adalah bertindak serta-merta. Mereka putuskan untuk teruskan tindakan berdasarkan fakta yang dah direkodkan dalam prosiding tadi. Sebab dokumen tersebut mendakwa penolakan itu menunjukkan, dan saya petik, keruntuhan 4 badan utama negara. Ya, jadi mereka berpendapat tunggu kelulusan lanjutan dari institusi yang didakwa sedang runtuh ni bukanlah satu pilihan strategi lagi. Dan keputusan strategi inilah yang melahirkan apa yang dirujuk sebagai Notis Kecemasan SN 2.0. Di sinilah ia menjadi sangat menarik untuk anda fahami. Bila saya teliti, Notis Kecemasan SN 2.0 ini diletakkan sebagai satu bentuk pemberitahuan jenayah kepada masyarakat. Boleh terangkan fungsinya? Boleh. Asas notis tersebut dibina di bawah Seksyen 130B 2C1 sebagai pemberitahuan jenayah yang juga merangkumi Seksyen 32, 130K dan 130T. Tujuannya sangat spesifik. Ia untuk memaklumkan orang ramai, iaitu anda, mengenai ancaman penghapusan manusia semula jadi atau kelangsungan Homo sapiens. Penghapusan manusia semula jadi. Ini dakwaan yang sangat radikal. Memang radikal. Naratif ini mendakwa ini semua dilakukan demi mencapai revolusi perindustrian keempat atau 4IR. Notis ini malah memetik secara ringkas rujukan kepada kenyataan Klaus Schwab dari World Economic Forum mengenai inovasi yang mengubah identiti dan makna menjadi manusia. Maksudnya, inovasi tu bukan setakat ubah cara kita kerja macam revolusi digital sebelum ni, tapi ubah biologi kita secara paksa, transhumanism. Ya, itulah tafsiran pihak pemohon. Tapi ini timbulkan satu persoalan perundangan. Boleh beri pencerahan tentang mengapa Seksyen 130B2 C1 Kanun Keseksaan ini jadi tunjang utama tindakan mereka? Dalam tafsiran pemohon, seksyen ini menyentuh situasi di mana sesuatu tindakan itu menimbulkan ketakutan atau ancaman serius kepada orang awam. Agenda mengubah identiti asas manusia ini dilihat sebagai ancaman berskala keganasan. Jadi pengeluaran notis ini adalah amaran kepada masyarakat tentang ancaman yang dokumen tu sebut sebagai death by 1,000 cuts, kan? Betul, death by 1,000 cuts. Mati perlahan-lahan dari ribuan luka kecil. Ancaman ni tak datang meletup macam bom. Ia datang melalui polisi, teknologi. Hujah mereka adalah, kalau mereka tunggu lagi untuk perintah tambahan dari mahkamah, manusia akan terlanjur menjadi transhuman atau diubah suai. Dan bila mahkamah akhirnya nak buat keputusan, semuanya dah terlambat. Tepat sekali. Sebab itu, pemberitahuan ini bukan sekadar hebahan biasa. Ia adalah langkah pencegahan dalam krisis yang mereka anggap sangat serius. Konsep logik pencegahan yang saya rasa pendengar boleh faham, kalau nampak asap, kita tak tunggu surat rasmi untuk jerit api. Analogi yang sangat bagus. Tujuannya ialah memastikan orang awam sedar dan faham isu ni sebelum ia jadi mustahil untuk ditangani.
Tambahan pula, ia mematuhi keperluan undang-undang di bawah Seksyen 130K dan 130T. Bahagian pematuhan undang-undang ni penting. Kalau tak lapor dikira subahat kan? Kita beritahu masyarakat supaya terlepas dari liabiliti jenayah menyembunyikan ancaman ini. Jadi apa sebenarnya makna semua ini kepada kerangka negara? Sebab kes ini bermula di tahap semakan kehakiman pentadbiran biasa. Macam mana ia boleh ditarik jadi isu sejagat? Kerana kes semakan kehakiman ini bukan pertikaian pentadbiran yang remeh. Ia menyentuh dakwaan yang menggegarkan struktur asas perlembagaan negara dan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dokumen ini mengangkat isu ini sebagai isu bidang kuasa sejagat atau universal jurisdiction. Di bawah Perkara 149 dan rujukan Seksyen 130B tadi kan? Betul. Isu yang merentasi sempadan di dalam dan di luar Malaysia. Doktrin kerangka asas perlembagaan didakwa akan runtuh jika manusia sendiri diubah. Kerana undang-undang dibuat untuk mentadbir manusia biologi asal. Faham. Bayangkan perlembagaan kita ni rumah yang dibina untuk manusia. Tapi kalau penghuninya diubah jadi spesies lain, rumah tu dah hilang fungsi. Tapi kenapa pemohon sangat tegas ambil langkah berani sebarkan notis ni secara terus tanpa tunggu perintah mahkamah? Kita kembali kepada titik tolak utama naratif ini, iaitu penolakan perintah mahkamah tadi. Bagi pemohon, penolakan tersebut adalah isyarat jelas bahawa mereka tidak perlu lagi menunggu perintah tambahan. Isyarat bahawa sistem dah tak berfungsilah dari sudut pandang mereka. Ya, hujah mereka dari segi perundangan, tiada keperluan untuk tunggu prosedur biasa apabila hasil jenayah atau ancaman kepupusan telah diakui secara terbuka. Prinsip pencegahan sentiasa mengatasi formaliti. Mari kita rumuskan motif tindakan ini. Apakah impak akhir yang mahu dicapai melalui pendedahan awam kepada pendengar? Tujuan utama penyebaran notis SN 2.0 ini adalah pemakluman. Untuk menyedarkan masyarakat bahawa isu keruntuhan legitimasi 4 badan utama kerajaan ini telah dibawa ke mahkamah dan bukti awal atau prima facie telah pun dikemukakan. Dan teks ini juga keluarkan dakwaan yang mengejutkan bahawa 4 badan utama kerajaan ini didakwa sedang menggerakkan kerajaan selari atau parallel government. Betul. Demi mewujudkan dunia transhuman melalui inisiatif seperti Great Reset, ID biometrik dan teknologi DNA atau mRNA, mereka mahu masyarakat lihat semua ini saling berkait. Memang satu naratif yang cukup berat. Sebagai rumusan pantas untuk anda yang mendengar, titik penting keseluruhan perbincangan ini ialah bagaimana penolakan perintah perbicaraan penuh oleh Mahkamah Tinggi telah digunakan sebagai alasan mutlak. Ia mencetuskan pelancaran notis kecemasan SN 2.0 sebagai penggerak amaran kepada masyarakat mengenai ancaman eksistensi yang sedang dipertikaikan. Saya harus tambah bahawa dokumen ini menuntut individu yang membacanya untuk mengambil pendirian bertulis atau opt-out. Ini supaya anda tidak dianggap bersubahat membiarkan agenda ini berlaku. Bebannya kini diletakkan pada masyarakat. Sepanjang selaman mendalam kita hari ini, satu perkara jelas, sistem undang-undang kita dicipta oleh manusia semula jadi untuk melindungi manusia semula jadi. Jika takrifan manusia itu sendiri berubah secara asas melalui teknologi, adakah undang-undang dan keadilan seperti yang kita faham hari ini masih mempunyai apa-apa makna atau adakah ia juga akan pupus bersama kita? Sesuatu untuk anda fikirkan.